Jom kita cuba makan sambal udang. Lebih kurang sambal lah yang aku masak kejap tadi ni. Jam masak sedap. Siap. Okey, pes berguna. So jom kita mulakan sekarang. Kita tinggal masukkan minyak saja. Okey, kita masukkan bawang dulu. Kita masukkan bawang putih. Tunggu sehingga naik bau. Kacau dulu, kacau. Ini resep ringkas saya buat ni. Masukkan serai. Lepas tu kita masukkan udang. Bagi udang tu masak dulu. Okey, udang pun macam dah naik bau. Wow, bestnya. Lepas tu kita masukkan cili api 3 biji. Ini paste yang kita nak masukkan ni. Tengok udang pun dah mendidih cantik tu. Saya masukkan 1 sudu saja dulu, kacau. Okey, dah siap. Cantik kejadian dia. So last kali kita masukkan tomato. Okey, nampak macam dah siap. Jom kita cuba ni lah. Ini dia, masakan dia dah menjadi. Bau pun sedap. Jom kita cuba makan sambal udang. Lebih kurang sambal lah yang aku masak kejap tadi ni. Bismillah. Memang sedap. Dia punya rasa, cukup rasa lah. Masin dia ada rasa pedas, manis dia pun ada. Memang senang lah. Aku masak tadi dah tinggal 2 ekor. Bini aku semua dah rasa makan, semua kata sedap. Yang penting bini aku pun cakap sedap. Selalu dia banyak komplain. Itulah, itulah. Tapi kali ni berapa nak bagi poin? 1 sehingga 10 berapa nak bagi? 10. Dengar tu. Okey, siapa-siapa yang nak dapatkan agents, okey, masak sedap, siap 15 minit. Beli banyak-banyak untuk buat persediaan, nak buat sahur ke, nak buka puasa ke, memang tak rugi. Okey, yang berminat tengok dekat beg kuning aku. Agent masak sedap, siap Muslim Product. Jom support ramai-ramai. Terbaik.